Okay, Assalamualaikum. Hari ni apa projek aku? Aku nak buka getah ni. Sebab apa? Aku nak install crash bar yang baru aku beli tu. Dalam ni alright. So, crash bar pun belum buka lagi. So, kita buka dulu. Dulu. Harap skru semua cukup lah. Sebab aku ada baca review kat dalam seller tu punya page kan. Ada kata tak cukup skru. Ya, harap tak ada lah. Aduh, leceh kalau tak cukup skru ni. Udah, kurang tebal ni. Okay, kita sambung lagi. Aku nak buka dulu. Udah, kurang tebal lagi. Ini ada spray putih tapi macam taklah dulu. Aku pasang dulu. Nanti kalau ada mood aku cabut balik, spray balik lah. So nak pasang dulu lah. Mau pasang dulu. So inilah dia punya crash bar dia. So sama juga, tak ada tutorial. So dia pun kalau tahu agak ni. Ni. So, kat mana? Oh, okey, jap. Sini ada satu lagi. Oh, kita pasang ni dulu. So, kena pasang yang ini dulu. So, ni dia punya skru lah. Oh, berat juga. Dia tahan. So, mana left, mana right. Tidak ada tulis. So, okay, ni dia punya left. Banyak lagi skru dia. Okey, faham. Tengok. Pening. Sekejap, aku nak ni dulu. Nak study dulu. Nanti sambung lagi. So, getah ni akan pasang kat sini lah. So, kita asingkan dulu skru supaya tak pening. Sebab aku dah mula pening ni. So, ni kita kata untuk mungkin untuk dia punya bahagian tapak ni, bahagian kaki. So, kita asing dulu, siap. Okey. Pasang dulu. Ini pun terpaksa pandukan pada gambar dalam dia punya page lah. Dalam dia punya page Shopee. So tak ada gambaran khusus, tak ada gambar dan sebagainya lah. Cuma gambar tu lah, gambar daripada review customer. Alright, okay, kita asing ni skru ada 4. So yang kecil ni mungkin akan pegang besi crash bar.
Jadi skru panjang ni mungkin akan ikat kat bahagian ni lah. Akan dua bahagian lah. Okey. Dia akan cabut skru yang lama lah. Okey, kita mula cabut. Jadi kita akan cabut dua skru ni. Alright. Mana pula aku punya tool. Okay, nanti kita sambung lagi. Jadi skru yang panjang ni akan ikat skru yang ni lah. Okey, kita tengok dulu. Okey. Alright. Jadi tak tahu ni, aku pala tahu agak ni. Mungkin washer plastik ni masuk dekat sini lah. Kepala tahu kat ni. Kita cuba try and error dulu. Betul tak? Rasa-rasa macam betul. Allah, cuci pula satu. Hai. So kalau aku dah buka ni, just aku nak beritahu lah, yang ini lapisan bahagian bawah lah. Jadi kena cabut dua, ada skru, dua skru kat sini. Ini lapisan bahagian bawah, dan ini bahagian atas lah. Dan ini washer yang aku lapikkan untuk skru ni lah. Alright. Okay, ni pun sama. Yang ni tak pasti skru dia yang mana. Sebab apa? Skru panjang. Untuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alamak. Memang betul-betul lah macam tak cukup. 4. Ini patutnya side. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 skru pendek ni. Alamak. Betul lah macam tak cukup lah. Tapi kita tengok dulu. So skru ni memang tak cukup. Skru ni patutnya kena ada 1, 2, 3, 4. So ada mesti ada 8. Dia bagi 4 saja. Tapi tak ada masalah. Ni aku boleh pergi kedai skru. Boleh pergi kedai skru buat balik. Kat skru mana ada satu tempat untuk buat skru lah. Tak ada masalah. Dia kena komplain sikit lah. Betul lah tu, memang skru tak cukup. Skru tak cukup, washer tak cukup. Dia bagi ngam-ngam. Jadi washer hitam ni pun tak cukup. Kena pergi DIY lah. Kena beli yang, tengok lah, kat DIY tu ada yang transparent. Kita try tengok, kalau ada yang hitam nanti kita try belilah. Kalau ada lah. Ok, yang lain rasa macam cukup. Yang ini dengan skru ni tak cukup. Ok, aku nak ke kedai yang untuk custom skru lah. Jadi ada dua, ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4 skru tak cukup. Betul lah tu. Yang review tu kata memang skru tak cukup. Dia bagi skru yang biasa tu je. Jadi nak pergi settlekan dulu skru.
Lepas tu baru kita pasang dulu lah. Alright. Assalamualaikum. Saya nak buat skru dia boleh tak? Buat skru. Aha. Ada tak? Dia punya washer tu ada tak? Washer plastik tu? Uncle? Washer plastik kalau. Tak ada, tak apalah saya nak yang macam tu kat panjang dia boleh tak? Ha? Boleh tak? Dia mau pakai leci kan? Saya nak pakai untuk motor. Motor dia. Motor. Oh, kalau kat Seremban, inilah kedai dia yang untuk buat skru lah. Boleh datang try tengok kat sini. So kalau nak cari, okey, kalau nak cari kedai ni boleh, dia belakang dengan Masjid Jabir Seremban lah. So nama kedai dia TW. Ni memang semua skru ada lah. Kalau alright. Saya 3 tadi. Berapa kan? 3 ni. RM3 lah. Sekejap saya ambil cash dulu Okay. Saya tak tanpa washer tu tengok okey, apa tu lah. dia. Alright guys, thank you. Jadi satu skru ni RM1 lah. Tapi okey lah. Yang penting ada skru yang sesuai. Okey, aku sambung pasang balik. Tadi aku beli 4 skru lah yang aku cakap tadi. Cumanya bahagian lubang ni tak boleh. Okey, ni skru yang aku cakap tadi, dia bagi skru putih ni. Skru putih ni untuk masuk dalam ni. So, kalau skru putih kat sini nampak macam tak cun lah. Tiba-tiba dia putih kat sini. Sini hitam, putih macam tak cun lah. Jadi nanti aku fikir solution macam mana. Mungkin satu mungkin aku boleh kot. So yang ini skru ni aku cakap tak cukup tadi. Ini aku dah tambah lah. Washer ni mungkin nanti aku spray hitam lah. Supaya nak nampak macam washer yang ni. Washer ni pun tak cukup sebenarnya. Okay. Apa punya seller. Alright. Kita lock dulu. So washer ni pun aku tak pasti sebab dia memang untuk yang bahagian ni. Tapi kalau nak pasang tempat lain macam tak kena pula. Jadi aku assume bahagian ni lah kot yang paling kena. Tak merosakkan bahagian besi tu. Yang ikat terlalu ketat takut mata dia rosak lah. Mata bahagian skru tu. Jadi ni dah mudah. Macam ni je. Cuma nanti aku nak fikir macam nak tutup bahagian ni. Ni mungkin aku akan cari, ada jual ni getah ni untuk tutup bahagian lubang tu lah. Apa, kita skru bahagian ni di tengah dulu. Memang aku saja ambil half lah. Yang half ni aku nampak lebih cun daripada yang penuh tu. Oh, salah. Skru panjang. So pasangan sebenarnya mudah, sangat mudah. Dan akan jimat banyak lah bila kita pasang sendiri ni. Kalau kat kedai ni kita takkan dapat dah harga 150, 160 aku beli ni. Masa ada sale kat Shopee ni 160 lah. Kalau kat kedai mungkin dalam 200 lebih upah pasang lagi tak berapa kan. Cun. Okey, ni keadaan dia. Nampak tak? Okey, ni keadaan dia bila aku dah pasang lah. Aku cabut pukul 10. So macam ni keadaan dia bila kita dah pasang. Dia cun. So yang ni pun dia akan tak ada tergantung. So, dia finishing dia bulat je kat sini. Bahagian dia nampak kemas dah. Kat bahagian bawah ni. So nanti aku akan kongsi link lah kalau ada siapa yang berminat untuk beli ni. Dia pun mungkin aku akan spray warna putih balik ni. Okey, tengoklah. Aku aja nanti aku buat.
Inilah sudut pandangan dia daripada atas. Ni bagi akulah personal, bagi aku cun lah. Dia tak terlalu over sangat, sesuai lah untuk design motor ni. Okay. Allahu Akbar. Dia punya dia pendek lah pula. Aduh. Dia punya longkang ni pendek lah pula. Aduh. Ya. Apa lah. Longkang elengki dia pendek. Apa lah. So kalau longkang pendek, keluarkan dulu. Ni mungkin kita custom baru lah. Tapi kedai tadi order balik satu lagi. Ok, nak pasang belah sana pula. So sama juga dia punya proses. Ok, cabut yang ni. Allah. Allah, tak. Repeat juga proses yang sama macam tadi. Sini sempit sikit sebab motor aku, motor hijau tepi ni, aduh, jadi leceh sikit. Malah nak alih motor. Okey. Skru yang aku kata yang kena cabut yang ni lah. 1, 2, 3. So ada 3 skru yang kita perlu cabut. Ganti dengan skru panjang yang dia bagi tadi dah. Alright. Macam tak boleh buka lah. Boleh. Sekejap. Aduh. Ok, skru ni Yang ni yang cabut. Yang ni tak perlu cabut. Ui. Okey. So dia ada 2 plate lah. So plate yang kosong ni, yang tak ada bahagian tepi ni, maksudnya kita letak dekat bahagian bawah lah, untuk base dia. So ini base dia, yang ni atas dia. So letak je macam tu. Oh yang ni kat bahagian atas. Itu sahaja. Alright. Oh, okey. Aku nampak dah kelemahan dia. Tapi kalau untuk long term nak pakai tak ada masalah. Ini better tip dulu dekat bahagian ni, supaya nanti kalau tak nak pakai, tapi aku rasa tak adalah tak pakai. Aku rasa memang akan pakai lah. Ni cumanya kalau sayang bahagian ni, sebab kalau kita dah kunci nanti dia akan calar bahagian ni. So tip dulu sebelum nak pakai clutch bar ni lah.
So bahagian ni yang belah sana tadi aku tahu washer. So yang ni tak ada washer, aku just screw terus je lah. Nantilah kemudian lah washer. Alright. Ayak. So maksudnya nanti akan ada satu lompong kat bahagian ni. Ni yang screw ni tak ada. Tu kemudian aku fikir macam mana nak buat. So aku settlekan dulu benda ni. So nanti nampak yang ni takut tak nampak tadi, pulang balik. So yang ni lah bahagian skru yang lompong sikit lagi. Kita akan, itu nanti aku fikir kemudian. Jadi aku skru dulu bahagian ni. Okey, itu sahaja. Itu je. So yang ni nanti pasang crash bar dekat bahagian tepi. Simple. Okey, kelemahan bila kau pasang crash bar ni satu je lah. So, nanti bila nak servis minyak hitam, ni leceh lah, nak kena buka ni. Kalau yang sebelum ni boleh kopak kan. Itu je lah kelemahan dia. Oh, nak bergaya punya pasal, dia kena korbankan lah benda yang mudah. Tu je lah dia. Alright, jika video ni bermanfaat, jangan lupa share, like and subscribe. Nice. Aku dan mesin satu jiwa.